Pada pagi ini, Agensi Pengawasan Maritim Malaysia telah menampilkan bagaimana tugas asas mereka di lapangan, di mana ianya melibatkan kepada pengendalian aset dan juga tata cara yang digunakan dalam melaksanakan tugas-tugas di operasi. Puan boleh lihat tadi bagaimana mereka melaksanakan formasi-formasi yang diperlukan untuk menghalang bot-bot anasir yang cuba lari daripada tindakan pengawasan. Seperti yang sedia maklum, Agensi Pengawasan Maritim Malaysia ni terdapat pelbagai unit sebenarnya. Untuk pagi ini, APMM telah menampilkan salah satunya adalah pasukan tindakan khas laut, di mana kita sebut Star Team. Yang memang mendapat latihan asas komando. Seterusnya aset-aset kapal dan juga bot-bot yang ada dalam maritim, tidak terkecuali jet ski lah. Kita dah bermula setahun yang lepas daripada mesyuarat, siri-siri mesyuarat, dan kita mula tabletop kan kita punya demo ni pada bulan Mac dan juga bulan April, sebelum kita masuk ke Langkawi dah. Dan kita meneruskan tabletop kita seusai masuk ke Langkawi, sehinggalah hari latihan pada 16, 17, 18 dan hari ni hari sebenar lah kita buat berdemonstrasi. Dia sebab kita punya demonstrasi agak unik. Kita kombinasi udara dan juga aset permukaan, dan kepakaran pegawai yang ada kita combine, kita kombinasikan semua dan kita letak di bawah controller masing-masing lah. Jadi setiap pegawai atau controller yang telah diamanahkan menjalankan tanggungjawab dan tugas mereka dengan baik, dan pagi ini terbuktilah kita dapat berdemonstrasi dengan cemerlang lah. Sebab kita ada demonstrasi taktikal, jadi kita memang memerlukan pasukan tindakan khas kita lah, which is Star Team, Special Task and Rescue Team. Latihan asas pasukan ni dikendalikan oleh pasukan khas laut atau Paskal TLDM. Jadi sedikit sebanyak cara-cara ataupun fungsi pasukan tindakan khas ni lebih kurang kepada Paskal. Jadi apa juga yang Paskal ada, PTK ataupun Star Team ni juga ada, dan kepakaran mereka juga lebih kurang. Cuma kita kekurangan anggota lah, jadi limited dengan dia punya kekuatan pasukan tu sendiri. Demonstrasi pagi ini telah menunjukkan apa yang kami lakukan di lapangan. Itulah cara-cara kami melakukan dalam menangani segala insiden ataupun pengawasan, bagaimana melaksanakan penggeledahan, menyelamat, bagaimana aset-aset ini ditugaskan dalam tempoh yang begitu singkat. Inilah yang kita katakan keseluruhannya, ataupun kita tampilkan keseluruhan tugas kami di sinilah.